Gemuk sihat, nampak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Saiz kan? Sangat saiz. Umpan besar, insya-Allah ikan pun yang makan mesti. Alhamdulillah saiz. Oh. Untuk. Aduh. On camera siot. Mantap, geng. Saiz kau. Alhamdulillah, guys. Kau nampak kan apa aku nampak kan? Alhamdulillah, shit. Tu lucu, shit. Tu lucu. Tak kan? Alhamdulillah. Dia ada bawah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Kita menggunakan kata Totzilla kan. Oh sorry, ini kita pakai ni Chikado. Okey, Chikado color hijau. Okey, hook kasar nampak. Ini hook mantap. Tengok ni saiz. Sabar kejap. Mantap. Mantap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Kilo lebih ni. Top ni. Mana geng? Dekat Sri Medan ni geng. Gemuk sihat, nampak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Saiz geng. Sangat saiz. Umpan besar, insya-Allah ikan pun yang makan mesti. Alhamdulillah saiz. Tengok geng. Ini barang mantap geng. Ini barang susah mau cari tau. So kita menggunakan Chikado Z-Frog Chikado. Sebab Chikado ni dia ada satu kelebihan dia, body dia ni bawah dia leper tau, bawah dia flat. So bila kau retrieve dia dekat atas air tu, dia memang smooth lah. Dia memang smooth, jalan dia smooth. Okay, dulu dengan datang double blade dia yang dia datang double blade macam ni kan. So air dia lagi ni lah, lagi berkocak kau punya kan. So hook dia pula macam ni lah. Memang sangat tajam lah BMC ni. Memang tajam lah. So kita menggunakan ni. Tu dia geng. Mantap kan? Mantap kan? Ini barang ada video punya lah. Nampak? Rashid pula. Rashid pula kena geng. Rashid pula kena kasar-kasar geng. Ekor sudah naik. Sekejap. Okay. Buat sudah pusing. Hitam barang. Ui, lagi seekor geng. Telan habis. Ni pakai apa yang bulu je?
Bulu. Ni yang bulu ni kita okey tu. Itu dia. Uish. Ni rumble Ni Z Frog rumble. Mantap geng. Makan habis. Ini bulu dia memang suka punya. Dah bagi settle ni barang. Jap. Mantap geng.